أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان فلا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. InsyaAllah kita sambung lagi perbahasan kitab kita, iaitu kitab Al-Arba'i lil Imami Muhammad An-Nawawi qaddasallahu ruhahu wa nawallahu darihahu. Sikit lagi kita nak sambung syarah Al-Imam Ibn Hajar. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi wa ulumi syekhina fid darain amin. Maka daripada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita baca, la tahasadu wa la tanajashu ila akhir ma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sehinggalah kita sebut pada minggu lepas berkenaan dengan ikhwan, berkenaan wa kunu ibadallahi ikhwana. Mesti hendaklah, kata Rasulullah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah menyebut hendaklah kamu menjadi seorang hamba Allah di kalangan kamu, seorang yang bermuamalat dengan muamalat ikhwan, dengan muamalat saudara. Iktasabu ma tasiruna bihi ikhwana. Macam mana mu kehendak akan diri kamu, macam mana bermuamalat dengan ahli keluarga kamu, macam mana bermuamalat kamu dengan anak kamu, dengan adik-beradik kamu, begitu jugalah dengan orang di luar sana. Kemudian Rasulullah menyebut bahawasanya al-muslimu akhul muslim. Ini itlaq daripada Rasulullah SAW dalam hadis ini, bahawasanya Rasulullah mengitlaqkan bahawasanya setiap daripada orang Islam, sama ada dia tu adalah fasik ataupun tidak fasik, kesemuanya secara mutlaknya adalah saudara kepada orang Islam yang lain. Dan apa yang dimasukkan dengan saudara? Apa yang dimasukkan dengan saudara? Jadi saudara secara hakikatnya adalah wahya an tajma'a asy-syakhsain. Wahya an tajma'a asy-syakhsaini wiladatu min sulbin aw rahmin aw minhuma. Jadi secara hakikatnya bila kita kata saudara ni, saudara adalah orang-orang ataupun setiap daripada orang yang berhimpun tersebut atas dasar dia ini ada, orang kata apa, ada ikatan daripada silaturrahim dia. Sama ada silaturrahim dia itu daripada sulb, iaitu dari segi anak, ataupun dari segi ikatan ahli keluarga, ataupun dari segi ikatan tidaklah ahli keluarga tetapi qarabah, ataupun ada ikatan dari segi orang kata sekadar jiran dan sebagainya. Itu disebut sebagai ikhwah. Bal ukhuwatu ad-diniyatu, kata Imam Ibn Hajar, a'zamu minal ukhuwati al-haqiqiyyati. Dia kata bahawasanya bahkan sebenarnya persaudaraan dari segi agama ini lebih besar daripada persaudaraan dari segi secara hakikat yang berlaku dalam masyarakat. Sebab tu dalam peristiwa sirah, ini sedikitlah berkenaan dengan sirah. Jadi kita tahu selepas Rasulullah berhijrah daripada Mekah ke Madinah, dan kita selalu mendengar yang disebut bahawasanya apabila Rasulullah SAW sampai di Madinah, Rasulullah mempersaudarakan antara muhajirin dan ansar. Jadi apa makna takhawun di situ? Apa makna al-ukhuwah di situ? Jadi sebenarnya perbuatan Rasulullah ketika mana muhajirin sampai di Madinah, Rasulullah mempersaudarakan antara muhajirin dan ansar. Ansar ni orang yang asal daripada Madinah. Muhajirin adalah asal daripada Mekah berhijrah ke Madinah. Jadi apa yang masukkan Rasulullah mempersaudarakan? Mempersaudarakan di situ bukanlah kita kecek dengan bahasa mudah, bukan sekadar sain dah. Mempersaudarakan di situ dengan bermaksud Rasulullah menjadikan, contohnya Rasulullah ambil seorang muhajirin, Rasulullah ambil seorang ansar, kamu ni adalah saudara, dengan bermaksudnya apa?
Ansar ini boleh mewariskan harta kepada Muhajirin. Ansar ni boleh mewariskan harta kepada Muhajirin. Sampai tahap tu. Ini permulaan Islam. Beres? Jadi masuk Rasulullah mempersaudarakan di situ, Rasulullah jadikan ikatan sebagai ikatan hukum terus. Sedangkan kita tahu pada zaman kita ni, orang asing yang mana tidak ada ikatan kekeluargaan tak boleh mewarisi akan harta kita. Bahkan tak semua pula ahli waris tu boleh mewarisi akan harta. Kalau kita ni ada anak lelaki, maka anak lelaki kita tu akan menghijab seluruh daripada pok saudara dia. Jadi yang akan terima daripada harta tu adalah anak lelaki dengan anak perempuan. Tapi kalau kita tak ada anak lelaki, ada anak perempuan saja, maka pok saudara pun boleh terima juga akan pewarisan tu. Lepas tu kita tak soal lah. Banyak orang yang soal kayak gitu, bakpol gitu, itu adalah hukum. Itu adalah hukum. Jadi hukum ni ada benda yang tauqifi, ada benda yang makluli ataupun ma'kuli. Dengan bermaksud ada hukum ni kita boleh memahami hikmah dia, ada hukum kita tak boleh memahami akan hikmah dia. Ada hukum begitu. Jadi kita kena terima benda tu. Kita kena terima secara bulat-bulat. Memang lagu tu dah. Tak semua benda kita boleh persoalkan. Tapi kebanyakannya ada. Tapi percayalah, adalah hikmah dia yang Allah syariatkan begitu. Dan hamba tak sebahar panjang di situlah. Cuma nak ayat asalnya bila Rasulullah sampai di Madinah, Rasulullah mempersaudarakan Muhajirin dengan Ansar sehingga dengan bermaksud Ansar tu kalau Muhajirin ni mati, Ansar boleh mewarisi akan harta Muhajirin atau sebaliknya. Jadi soalannya kenapa begitu? Secara hikmahnya kerana Muhajirin ni mereka berhijrah daripada Mekah dengan tidak membawa apa-apa sesingkurat pun. Tinggal belakang bulat-bulat. Jadi mereka hadiri sapa di Madinah dalam keadaan tidak ada harta, dalam keadaan susah. Jadi Allah menurunkan hukum, membenarkan Rasulullah untuk mempersaudarakan seolah-olah meringankan sedikit beban yang dibeban oleh Muhajirin. Jadi bila mereka bersaudara dengan Ansar, mana kata boleh berada dalam rumah dan sebagainya. Boleh berkongsi rumah dan sebagainya. Dan tidak dinafikanlah, mana kata sekadar lelaki dengan lelaki lah, bukan lain jantina, tidaklah. Bukan lain jantina, mana kata Rasulullah tak mempersaudarakan orang perempuan di kalangan Ansar dengan orang lelaki di kalangan Muhajirin, tidaklah. Lelaki dengan lelaki. Jadi selepas daripada Islam tu telah, orang kata apa, telah kuat di Madinah, dan orang Muhajirin siri ke siri, bila berlakunya peperangan Badar Kubra, bila berlakunya peperangan, jadi orang Muhajirin boleh memulakan hidup yang baik. Boleh bercucuk tanah, boleh pakat nego, boleh mula hidup, boleh berkahwin dan sebagainya. Maka pada waktu tersebut Rasulullah memansuhkan hukum persaudaraan itu. Jadi maksudnya apa? Tak boleh lagi orang Ansar mewarisi akan harta Muhajirin. Tak boleh lagi. Cukup sekadar itu sahaja. Jadi hukum hakam ni dia ada begitu. Memang ada begitu. Ada hukum yang mana hanya diamalkan di zaman Rasulullah. Antaranya contohnya ni. Jadi di zaman kita ni tak boleh lagi. Kalaulah kita kata jiran kita baik pun, saing kita baik, kita tak boleh mewariskan harta kita kepada dia. Kecuali wasiat lah. Kecuali wasiat. Wasiat ni adalah satu peringkat pula ataupun satu bab pula yang tak berkait dengan harta pusaka. Tetapi syarat dia harta wasiat ini kita tak boleh melebihi 1/3 daripada harta kita. Dia hanya cukup 1/3 ataupun kurang. Lebih tak boleh. Sebab lebih tu adalah milik kepada ahli waris. Cuma nak sebut, maka Al-Imam Ibn Hajar menyebut sebenarnya dia kata bahawasanya persaudaraan, walaupunlah kita dengan dia ni sekadar kita bersaing ataupun sekadar kita ni adalah jiran kepada dia, tetapi kita tahu bahawasanya kita ni adalah kita adalah ikhwan dia, kita adalah saudara dia dari segi apa? Dari segi agama. Dia kata lebih besar daripada persaudaraan yang berlaku secara hakikat ni, secara ahli keluarga, secara ahli qarabah, waris warah ke dan sebagainya, lebih besar lagi dia kata. Sebab apa dia kata? Li'anna samaratu hadhihi. Kerana dia kata hasil ataupun buah daripada persaudaraan ke akhirat ni, persaudaraan keagamaan ini ataupun berkenaan dengan Islam ini,
buah dia itu adalah duniawiyatun. Maafkan hamba. Persaudaraan secara hakikat, secara ahli keluarga ini dia kata sekadar dunia je. Sekadar dunia. Dan kita tahu sebab apa masuk dunia? Apa masuk dunia? Masuk kata contohnya gini, kita ada adik-beradik kita. Kita ada ibu dan ayah kita, betul? Nanti di akhirat seksa, faham balik dia? Di akhirat seksa, Allah tak akan tanya seorang anak tu berkenaan ibu dan ayah dia. Tidak akan berlaku. Faham? Allah tidak akan tanya dia berkenaan dengan ibu dan ayah dia. Tetapi kita tahu makamnya dalam hadis bahawasanya anak itu di antaranya boleh memberi syafaat kepada ibu dan ayah dia. Itu la syakka fihi. Tapi maksudnya ketika mana kita dihisap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala di padang mahsyar, faham tak? Kita dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tak akan menanya kita pada waktu tu di mana ayah kamu. Dan kita tak ada sibuk berkenaan dengan perkara itu. Sebab kita terlalu sibuk berkenaan dengan diri. Sebab itulah nafsi-nafsi pada waktu itu. Mu aku. Cuma Allah akan tanya mak ayah kita jikalau ada tanggungjawab yang dia ataupun ibu dan ayah kita tidak selesaikan. Begitu. Begitu juga dengan anak akan ditanya berkenaan tanggungjawab kamu kepada ibu dan ayah kamu. Berkenaan birru walidain, berkenaan dengan taat kepada ibu dan ayah. Cuma nak ayatnya apa? Nak ayat kalau kita selesai dah belaka, checklist kita tu selesai belaka. Kita taat kepada mak ayah kita, kita tak menzalimi akan mak ayah kita. Contohlah Allah lemparkan takdir, na'udzubillahi min zalik. Allah lemparkan ibu dan ayah kita dalam neraka. Allah tak akan tanya kita, apa mak ayahmu dalam neraka? Faham tak? Begitu juga dengan adik-beradik kita. Kalau kita tahu adik-beradik kita ni ada hak soleh, ada hak toleh, ada hak fasik. Jadi kita soleh contohnya. Kita tak makan harta orang, kita tak zalimi akan harta orang. Jadi Allah akan soal diri kita. Tiba-tiba takdir Allah na'udzubillah min zalik, adik kita ni masuk neraka. Allah tak akan persoal apa adikmu dalam neraka. Nampak? Nampak tak? Sebab sekadar dunia sahaja. Sekadar persaudaraan kita ni hanyalah sekadar dunia semata-mata. Tidak memberi manfaat kita kepada akhirat nanti. Tetapi dalam permasalahan ibu dan anak ataupun ayah dan anak, dia ada permasalahan berkenaan dengan syafaat. Bahawasanya anak yang soleh ini dikatakan bahawasanya boleh memberi syafaat kepada ibu dan ayah dia. Itulah syakka, itu tidak dinafikan. Wasamaratulka, dan ada pun buahnya daripada persaudaraan akhirat ini adalah dari segi akhirat. Hasil dia dari segi akhirat. Jadi kalau kita bersaudara dengan seorang dan dia ni tak ada hubungan, tak ada hubungan kekeluargaan dengan kita, tapi kita bersaudara dengan dia lillahi ta'ala. Kita saing sungguh-sungguh dengan dia. Sebab kita saing tu atas dasar mu ni saudara dari segi agama aku. Maksudnya apa? Daripada lepas kita sebut dah, kita permudah urusan dia, kita tak menzalimi akan dia dan sebagainya. Sehingga ada satu hadis yang Rasulullah kata, orang yang mencintai antara satu sama lain kerana Allah Subhanahu Wa Taala boleh menarik tangan masuk daripada terjatuh ke dalam neraka, masuk dalam syurga. Sehingga benda ini dibina oleh satu hukum di sisi fuqaha. Dibina satu hukum di sisi fuqaha berkaitan dengan persaudaraan yang tak kait dengan kekeluargaan. Dalam hukum mana disebut? Dalam bab seseorang tersebut meninggalkan semaya Jumaat. Dalam bab seseorang tersebut meninggalkan semaya Jumaat. Jadi ini disebut dalam hukum fiqh. Antaranya adalah keuzuran untuk meninggalkan semaya Jumaat adalah kalau seorang tu dia ni perlu menjaga seorang yang sakit. Tetapi dia tak ada hubungan kekeluargaan. Saing lah contoh, saing kita sakit, jadi kita pun pergi jaga di hospital saing kita. Dan saing kita hak sakit ni, dia tak boleh bercerai dengan kita. Mana kata kalau kita tak ada tu susah hidup dia. Moga anak dia tak cara ke dia, bini dia tak cara ke dia. Kita lah moga kita ni saing dunia akhirat, kita duduk dengan dia, jaga dia. Maka hukum fiqh kata boleh digugurkan hukum fardu Jumaat ke atas kita. Sehingga ke tahap itu. Itu disebut dalam kitab fiqh. Contohnya apa? Hubungan antara anak murid dengan tok guru.
Hubungi anak murid dengan tu. Dan kadang-kadang kita mendapati sendirilah. Kita tengok sendiri dengan mata kita. Hubungi seorang guru dengan anak muridnya, terutamanya para masyayikhuna dan sebagainya, hubungi dia dengan anak muridnya lebih rapat daripada dia dengan anak dia. Sebab itulah ahlu khidmat biasanya dengan syekh ni bukan anak, jarang sangat anak murid. Sehingga syekh ni kadang-kadang kalau dia sakit, dan anak murid dia tak ada di sisi dia, dia rasa susah hati. Dia rasa susah hati. Sebab tu dalam fiqh digugur kes maya Jumaat tu kepada orang tu. Mana kata bukan tak maya Zuhur, tak wajib pergi Jumaat, boleh maya Zuhur. Walaupun dia tu bukan adalah orang kata apa ahlu qarabah kita. Dan termasuk juga dalam bab berkenaan dengan kita tolong qada puasa. Walaupunlah pendapat muktamad tidak terima. Kita tahu saing kita ni meninggal, dia ada meninggalkan puasa dan anak dia gapo tak bercara apa berkenaan dengan video dia, kita rasa sia, kita nak tolong qada untuk dia. Dibenarkan pendapat yang kedua. Atas dasar apa dia? Hub. Cinta. Sebab tu kata Imam Ibn Hajar, walaupunlah orang kata sekadar persaudaraan tu hanyalah sekadar orang kata tak ada ikatan kekeluargaan, tak ada ikatan begitu begini dan sebagainya, tetapi samarah tersebut, hasil tersebut dia tak samalah. Maksud hasilnya adalah berada di akhirat nanti. Sehingga satu hadis. Ada satu hadis. Hadis tersebut adalah seorang sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in, namanya adalah Sauban. Sauban ni dialah antara sahabat Nabi juga dan merangkap orang yang khidmat pada Nabi. Seperti Sayyidina Anas bin Malik. Hadis Sauban ni akan bersama-sama dengan Rasulullah. Rasulullah nak ambil wuduk, Sauban akan ada. Begitu juga dengan Sayyidina Anas bin Malik. Sebab Sayyidina Anas bin Malik ni, ibu dia ni, riwayat dah dalam hadis Sahih Muslim tersebut, ibu dia ni bagi orang kata kebenaran Rasulullah, ambil Sayyidina Anas ni khidmat pada Rasulullah. Tapi faham molek, jangan sama dengan kita. Sahabat ni dia khidmat pada Rasulullah bukan atas dasar mu ni tuai aku ni adalah hamba dah. Khidmatnya adalah kerana apa? Cinta. Cinta. Bukan kerana orang kata dia ni ada ikatan keluarga tak. Sayyidina Anas bin Malik bukanlah seorang orang kata anak kepada Rasulullah tak. Dia hanyalah orang yang nak khidmat pada Rasulullah daripada kecil sampailah ke besar. Di antaranya juga adalah Sauban. Jadi satu masa Rasulullah melihat Sauban. Dan Sauban tu wa kana fi wajhi maradun wa waja'un. Bahawasanya di muka Sauban tu ada tanda-tanda bahawasanya Sauban ni tengah sakit. Jadi Rasulullah kata, "Wa ma bika ya Sauban?" Apa disebabkan apa ni berlaku pada kamu wahai Sauban? Jadi Sauban kata, "Ya Rasulullah, aku ni wa ana laisa bi maradin wa waja'in." Aku ni bukanlah sakit, dan aku juga bukanlah sakit yang kronik ada pada diri aku. Tetapi Rasulullah tanya, "Isfarra wajhuka?" Wajah kamu tu menjadi kuning. Sebab apa ya Sauban? Jadi Sauban kata pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku berfikir satu masa. Bahawasanya, fikir aku satu masa ni berkenaan dengan nanti di akhirat nanti. Duk mana aku Rasulullah? Kalaulah kata takdir aku ni masuk syurga Allah," Sauban kata, "kalau takdir aku masuk syurga Allah, belum tentu lagi aku bersama dengan kamu ya Rasulullah dalam syurga Allah. Sebab aku tahu amal ibadat aku setara mana. Adapun mu ni Rasulullah, mu akan berada dalam syurga yang paling tinggi. Dan kalau aku katalah aku ni adalah ahlu syurga, aku masuk dalam syurga, aku akan berada di syurga yang rendah." Dah Rasulullah kata, apa bimbangnya? Macam mana aku nak jumpa dengan kamu Rasulullah? Jadi Sauban kata lagi, kalau itu takdir aku syurga. Tapi kalau na'udzubillahi min zalik,
Kalaulah aku berada dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, macam mana aku nak lihat wajahmu ya Rasulullah? Macam mana aku nak melihat wajah? Jadi pemikiran ini telah menyakitkan jiwa aku. Telah menyakitkan akan jiwa aku. Maka diriwayatkan bahawasanya Rasulullah menjatuhkan air mata. Dan Rasulullah berkata, wahai Sauban, kalau mu betul cinta akan aku, wa innal mar'a ma'a man ahabbahu fil akhirah. Sesungguhnya orang yang kamu cinta, betul-betul cinta kerana Allah, kamu akan bersamanya nanti dalam syurga Allah. Kamu akan bersamanya dengan syurga Allah. Kalau mu ni Sauban, mu betul-betul cinta akan aku, mu betul-betul kasih kepada aku, mu akan bersama aku nanti di akhirat. Jadi kecintaan sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in bukan sekadar dia ni adalah Rasulullah, bukan sekadar baginda ni adalah Rasulullah tak. Nah, kecintaan itu tak boleh kita nak ungkap macam mana. Contohnya kalau kita ni cinta kepada isteri kita, sekadar kita ni kasih kepada dia, dia adalah bini kita, dia orang yang tolong kita, sekadar itu. Tapi Rasulullah SAW bukan Rasulullah sentiasa menolong sahabat dah. Tapi kecintaan yang dipupuk oleh sahabat dengan Rasulullah tu tak sama. Kita tahu lagi kisah berkenaan dengan Sayyidina Bilal bin Rabah. Jadi selepas daripada Rasulullah SAW wafat, Rasulullah wafat. Jadi Sayyidina Bilal bagi tahu kepada Sayyidina Abu Bakar, aku nak letak jawatan sebagai Bilal. Aku tak boleh jadi lagi Bilal. Jadi Sayyidina Abu Bakar tanya, wahai Bilal, kenapa? Dia kata, macam mana aku nak melontarkan azan, macam mana aku nak melaungkan azan, sedangkan setiap kali sebelum aku laungkan azan dulu, aku akan ketuk pintu Rasulullah meminta izin daripada Rasulullah. Dan sekarang Rasulullah tak ada. Macam mana aku nak melaungkan akan azan? Tak mampu aku, wahai Abu Bakar. Maka Sayyidina Bilal ambil keputusan, keluar daripada Madinah, duduklah di kawasan kampung yang berhampiran dengan Madinah. Tak boleh nak duduk di Madinah. Sebab kalau duduk di Madinah, seolah-olah menyakitkan akan dia. Beliau sentiasa berfikir macam mana dia ni tak dapat lagi nak lihat akan wajah Rasulullah dan sebagainya. Maka selepas berlalu khalifah sehinggalah di zaman Sayyidina Umar. Lama ni Sayyidina Bilal bin Rabah ni menjauhkan diri, tak balik-balik di Madinah. Satu masa Sayyidina Bilal bin Rabah berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi. Ini hadis yang diriwayatkan. Sayyidina Bilal jumpa dengan Rasulullah dalam mimpi. Maka Rasulullah sebut, wahai Bilal, mu tak ziarah aku di Madinah, mu tak rindukan akan aku kau? Kemudian Sayyidina Bilal terbangun dalam keadaan berpeluh, menangis-nangis. Rasulullah, kemudian isteri Sayyidina Bilal tanya, wahai Bilal, apa ni? Mu mimpi ke apa ni? Aku jumpa dengan Rasulullah dan Rasulullah tanya, apa aku tak ziarah dia? Apa aku tak masuk Madinah? Aku tak boleh, aku kena pergi Madinah sekarang. Lama ni zaman Sayyidina Umar. Lepas daripada zaman Sayyidina Abu Bakar, zaman Sayyidina Umar. Maka bila ambil terus packing barang dia, nak pergi ke Madinah, nak pergi ziarah makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di siapa di Madinah, di permukaan di orang kata pintu Madinah tu, Sayyidina Bilal tengok ada dua orang budak yang tengah bermain. Dan dua budak tu adalah Sibta An-Nabi sallallahu alaihi, cucu kepada Rasulullah, Sayyidina Hasan dengan Husain. Bukan Husain Husain. Mari kita jadi Husain, bukan Husain, Husain tu nama dia. Bitasghir, sirah tasghir, Husainun. Berarti dah cerita kita. Nak betul orang Melayu duk sebut Husain, Husain salah, Husainun. Betul. Hasan wal Husain. Sebut molek. Nak tahu nama biar sebut molek. Husain tak ada dalam bahasa Arab Husain. Ada adalah Husain. Jadi Sayyidina Bilal jumpa dengan Sayyidina Hasan dengan Sayyidina Husain.
Saidina Bilal tahu ini adalah cucu Rasulullah dan peluk Saidina Hasan dengan Husain. Kemudian Saidina Hasan dengan Husain bawalah jumpa dengan Saidina Umar. Maka waktu tu Saidina Umar kata, wahai Bilal, apa mu datang ni? Saidina Bilal royaklah, malai aku jumpa dengan Rasulullah. Rasulullah kata, aku tak rindu pada dia, aku tak ziarah dia langsung. Jadi aku kena ziarah Rasulullah. Maka Saidina Umar kata, aku nak minta izin lah wahai Saidina Bilal. Aku nak minta izin yang mana mu ni boleh laungkan azan buat kali yang terakhir. Saidina Bilal mula-mula tu payah. Dia kata tak boleh wahai Umar. Macam mana aku nak laungkan azan? Sebab biasanya aku laungkan azan, Rasulullah ada di belakang. Tak pernah aku laungkan azan, tak pernah kehidupan aku laungkan azan sebelum aku minta izin daripada Rasul. Sekarang Rasulullah tak ada, aku tak mampu nak laungkan azan. Dengan lepas permintaan Saidina Umar berulang-ulang kali, Saidina Bilal kata tak apalah buat kali terakhir. Maka azan macam biasa. Saidina Bilal bin Rabah, suara dia kita tak tahulah adakah merdu supaya azan zaman sekarang, kita tak tahu. Tapi hebatnya orang kata azan Saidina Bilal tu, orang boleh intibah. Semua orang Madinah tahu belakang, ini Bilal yang azan. Jadi azan macam biasa, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang tahu belakang. Semua waktu tu dikatakan Madinah berhenti sekejap. Daripada pekerjaan, daripada gapo, berhenti mendengar akan azan yang dilaungkan oleh Rasulullah. Sebab waktu tu semua penduduk Madinah telah menjatuhkan air mata. Sebab apa? Teringat azan yang pernah dilaungkan ketika mana Rasulullah masih lagi ada. Jadi ada orang Madinah pada waktu tu bertanya antara satu sama lain, tanya, adakah Rasulullah hidup semula ni? Sebab bila memang tak azan kecuali Rasulullah ada. Terus ke azan, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Siapalah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saidina Bilal tak boleh nak terus. Okay. Cuba sekali lagi, kemudian terdengar tangisan yang teresok-esok daripada Saidina Bilal. Habis orang dalam Madinah waktu tu semuanya menangis. Berulang-ulang kali Saidina Bilal cuba asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tak mampu. Menangis dalam, orang kata dalam keadaan azan tu menangis. Dulu tak ada speaker. Saidina Bilal azan di atas. Ada tempat kita ni, kalau kita tengok ada menara kan? Ada menara. Kalau zaman dulu, tok-tok guru kita ni dia azan yang naik di menara. Sebab dulu tak ada speaker. Jadi sebab apa menara? Sebab bila kita azan di atas, orang bawah okay? Dengar. Jadi tak perlu kepada suara yang kuat pun zaman dahulu. Kalau orang mengaji fizik dia tahulah. Sebab itulah setiap masjid kita ni ada menara. Zaman ni orang tak naik dalam menara. Sakit lutut dah belakang. Tak apalah, kita boleh azan dengan speaker. Cuma ayatnya Saidina Bilal berada di atas melaungkan azan tu dengan mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Semua penduduk Madinah pada waktu berhenti dan menangis teresok-esok. Kemudian Saidina Bilal kata, wahai Umar, aku tak boleh lagi nak teruskan azan ni. Tak mampu aku. Itu tahap kerinduan para sahabat kepada Rasulullah. Tapi soalan hamba nak tanya. Siapa yang Rasulullah paling rindu sekali? Siapa yang Rasulullah rindu? Sahabat rindu pada Rasulullah ya, tapi siapa yang Rasulullah paling rindu? Siapa yang Rasulullah paling rindu? Kita ada satu hadis yang Rasulullah satu masa duduk dengan sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Rasulullah menitiskan air mata secara fujaatan, tiba-tiba. Jadi sahabat tanya, ya Rasulullah, apa mu ni dalam keadaan menangis begitu-begitu dan sebagainya? Rasulullah kata, aku merindui akan umatku. Aku merindui akan umatku. Maka sahabat tanya, bukankah kami alasna bi ummatik? Bukankah kami ni adalah umat kamu? Rasulullah kata, wa innakum lastum min ummati wa innakum min ashabi. Mu bukan umat aku, wahai sahabat, mu adalah sahabat aku. Wa man ummatuk? Dan siapa umat kamu ya Rasulullah? Rasulullah kata, orang yang mana tak pernah melihat akan wajah aku.
tetapi beriman dengan kewujudan aku, beriman dengan segala sifat-sifat aku dan mengharapkan yang mereka ni akan jumpa dengan aku. Itulah adalah orang yang paling aku rindui. Jadi Rasulullah dalam hadis tersebut, Rasulullah tak rindu kepada sahabat tak. Kerinduan Rasulullah tu adalah lebih kepada umat dia. Kita ada di zaman sekarang bahawasanya orang menganggap bahawasanya kerinduan kepada Rasulullah ni biasa-biasa je. Cinta pada Rasulullah ni biasa-biasa. Amba jumpa dengan banyak golongan. Kita ada budak-budak muda zaman sekarang ni, dia tahu belakang berkenaan dengan artis-artis dia. Tak kira lah dia minat artis Malaysia, kau K-pop, kau ikut pandai. Dia tahu belakang K-pop ni lahir daripada mana. Berapa hari bulan dia lahir. Bila dia hijau. Ada pula gambar penuh dalam bilik. Ni bukan sebut kepada orang perempuan saja. Budak jantan. Budak jantan minat kepada anime ni. Kartun-kartun dia. Tak haram. Tapi dia tahu belakang. Naruto tu lahir bila. Naruto tu jadi Hokage bila. Tahu belakang. Mungkin tengok cerita. Kita nak tanya. Sirah Rasulullah tahu tak? Lazim tak diri membaca akan sirah Rasulullah? Lazim tak diri orang kata beramal dengan sunnah Rasulullah? Dan kalau kita tanya apa yang berlaku pada Rasulullah sikit-sikit, pada tarikh sikit-sikit, kita tak tahu. Kadang-kadang budak kita hanya mendengar Rasulullah. Tapi tak pernah baca berkenaan dengan sirah. Tak pernah. Dan kita pernah jumpa, kita tanya, siapa nama Rasulullah? Muhammad lah. Muhammad bin Abdullah kali kau Abdul Muttalib. Tak cerak. Tak cerak nama Rasulullah. Tapi kalau kita tahu Naruto bin apa? Tahu. Kalau budak yatim, kalau budak puan kita tanya, tahu artis K-pop dia lagu mana, tahu belakang. Pas kita nak tanya, kita layak tak dirindui oleh Rasulullah dalam keadaan kita begitu? Layak tak kita dirindui oleh Rasulullah? Dia ambil tak ada gapo, cuma sempena. Kita tahu sempena kita masuk kepada Maulidu Asy-Syarif. Kita masuk kepada Rabiul Al-Awwal. Tak masuk lagi, sikit lagi nak masuk. Jadi masalah lah berlaku orang kata bid'ah lah maulid ni, ikut pandai lah, ikut mung lah nak kata lagu mana pun. Tapi kita tengok orang kata bahawasanya umat Rasulullah yang dirindui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, mereka tak mengenal siapa Rasulullah. Dan hidup mereka jauh daripada sirah Rasulullah. Itu hakikat. Pahit setara mana kena telan. Kalau kita tanya anak kita sendiri hari ni, kita tanya anak kita, mu tahu tak gapo hak berlaku pada Rasulullah? Tapi mu tahu tak gapo jadi pada Naruto? Tahu. Sebutir-sebutir boleh royak. Muka dia daripada pagi sampai ke malam, muka tengok je anime, tengoklah kartun daripada pagi. Ada tak masa nak luar ke baca sirah Rasulullah? Ada tak masa nak luar dengan benda tu? Tetapi dalam waktu yang sama kita dirindui. Okey, soalan hamba. Adakah semua kita ni dikategorikan sebagai umat Rasulullah? Tak. Sebab kita ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, selepas daripada umat Rasulullah ni meniti di tiang sirat. Kalau hak tak selamat tu, na'udzubillah min zalik, masuk dalam neraka Allah. Habis kita meniti di tiang sirat, Rasulullah ni ada satu haudun. Haudun ni macam kolej lah. Dia macam satu lapangan yang dalam lapangan tu ada kolej. Wa fi riwayatin fihi bi'ru al-Kausar. Dari satu riwayat mengatakan di situlah ada telaga al-Kausar. Dan kita nak minum. Jadi umat Rasulullah pada waktu tu, kita ni ada perbezaan dengan umat-umat Nabi terdahulu. Apa perbezaan kita? Anggota wuduk kita ini akan bersinar. Semua anggota wuduk kita ni akan bersinar. Sebab tu sunat kita gharran muhajjalin. Sunat kita pelebih bila kita berwuduk ni, pelebih sampai ke atas. Contoh kita basuh tangan kan. Sampai mirfak ni kita lebih atas sikit. Sampai siku ni pelebih atas sikit. Supaya atas ni pun bersinar nanti.
Jadi umat Rasulullah ni semua hak berwuduk dengan cara yang baik ni, mereka akan bersinar anggota wuduk. Itu disebut gharam muhajjalin. Lepas tu sunat untuk isbagh. Untuk sunat kita, contohnya kita ni tutup kalau basuh kepalanya cukup sikit ya, sapu sedikit. Tapi sunat kita perata semua. Sebab ni akan bersinar nanti. Jadi ketika mana kita berkumpul di situ, dan kita berkumpul di situ, dalam riwayat mengatakan sebelum sirat, dalam riwayat mengatakan lepas sirat. Kita tak cerak. Tapi dalam hadis Sahih Muslim tu, semua umat Nabi akan berkumpul menunggu akan Rasulullah memberi minum daripada telaga Kausar. Jadi Allah akan hadirkan beberapa malaikat, dan malaikat ni dia akan jadi immigration pada waktu tu. Malaikat akan check list pula. Jadi akan ada orang nak jumpa dengan Rasulullah, nak minum daripada telaga Kausar. Malaikat pun kata, malaikat akan halal beberapa golongan dalam hadis tersebut. Ni ada hadis ni sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi maksud kata asalnya kita ni boleh pergi jumpa dengan Rasulullah, dihalang oleh malaikat. Lepas tu Rasulullah tanya, apa menghalang wahai malaikat? Apa jawab para malaikat? Dia jawab, ya Rasulullah, walaupun mereka ini di kalangan umat kamu, tetapi selepas engkau wafat, mereka melupakan ajaranmu. Dan mereka juga tidak beriman dengan kamu. Maksudnya apa? Disebut oleh Imam Nawawi ketika mensyarahkan hadis itu adalah orang-orang yang mana meninggalkan sunnah Rasulullah SAW dan tak ada secebih cinta pun dalam hati mereka kepada Rasulullah. Jadi hebatnya kita nak masuk syurga Allah ni, nak masuk segala daripada nak tergolong daripada kalangan ulama, nak tergolong daripada kalangan syuhada, jauh dah. Jauh sangat-sangat. Nak tergolong daripada awliya, depa saja. Banyak lipat je. Kalau zahirnya buat amal ibadat banyak, belum tentu lagi hati tu baik dengan Allah. Kalau zahir pun nampak hitam dah dahi-dahi gaha untuk sujud, belum tentu lagi baik di sisi Allah. Belum tentu lagi amal ibadat diterima oleh Allah. Tapi hebatnya kita, didoakan oleh Rasulullah dalam hadis riwayatkan oleh Sauban tadi, dengan adanya cinta kita kepada Rasulullah, maka kita layak mendapat syurga Allah. Cukup dengan kadar tu. Tapi soalan dia, kita cinta tak pada Rasulullah? Itu soalan yang kena tanya diri sendiri. Kadang-kadang orang nak sebut nama Muhammad pun malu. Kadang-kadang lah. Kadang-kadang malu nak sebut nama Muhammad. Banyak kita tengok zaman sekarang ni. Kalau kita tanya gapo berlaku pada sahabat Rasulullah, gapo berlaku pada Rasulullah sirah, dia tidak wajib hukum mengaji sirah ni, tidak wajib. Tapi sepatutnya kalau kita kata kita cinta dekat orang, kita tahulah sirah Rasulullah paling kurang. Sebab itulah menjadi adab para ulama bila datangnya Maulidus Syarif, banyak ulama akan memilih untuk membaca balik sirah kepada masyarakat awam. Walaupun benda tu puah dah dengar. Kadang-kadang kita dengar puah dah dengar. Tahu dah daripada kecil lagi belajar sirah. Tapi nak ayat hebatnya orang zaman sekarang ni, kalau kita tanyalah pemimpin sikit-sikit, dia tahu belakang hak tu grade mana, gapo ijazah dia ambil PhD mana, tahu belakang. Tapi kalau kita tanya Rasulullah, berapa orang isteri? Isteri pun kita tak tahu dah berapa orang. 9 kali ke 10 tak tahu dah. 9 ke 10 isteri Rasulullah. Sebelah dia. Waktu riwayat muktamad sebelah. Dari riwayat lain kata 9. Tapi riwayat yang dipilih oleh para ulama sirah adalah sebelah. Anak Rasulullah ada berapa? Ada orang tahu, ada orang tak tahu. Perlu kau benda tu kita tahu? Tak perlu. Cuma kalau kita kata kita cinta pada seorang dan mengharapkan akan kasih belah baginda Nabi, patutnya kita kena tahulah. Tapi kalau kita tanya benda lain, semua orang tahu. Jadi nak ayatnya, sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in cinta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu dia tidak boleh ditandingi. Sebab tu Saidina Abu Bakar boleh, orang kata apa? Saidina Abu Bakar sendiri tu boleh berkorban, dipatuk oleh ular. Boleh berkorban demi Rasulullah.
Dan kita ada lagi sahabat radhiyallahu taala anhu ajma'in yang menjadi perisai manusia ketika peperangan Uhud. Pakat lindung belakang Rasulullah dipanah daripada belakang. Sebab apa? Cinta. Pak kita boleh sara tu? Tak boleh lah. Nah, dengan bini pun kira. Tak, kita dengan bini pun kita kira. Kalau nak kira kita lah. Tu orang kata dulunya I love you, you love I, tapi dengan bini boleh kira. Kira go tu, kira go ni, boleh kira belakang. Tak, tu kita. Tapi sahabat tak sama. Sebab tu Rasulullah ada hadis yang diriwayatkan dalam sahihain. Mislul mu'minina fi tawadduhim wa ta'atufihim wa tarahumihim mislul jasad. Contoh perumpamaan orang mukmin berdasarkan kecintaan mereka, berdasarkan hub mereka, berdasarkan orang kata rahmat mereka antara satu sama lain. Seperti satu jasad. Idza ishtaka minhu udhun, apabila satu daripada jasad tu sakit, tada'a lahu sairul jasadi bil huma was sahari, maka nescaya semua jasad tersebut akan sakit. Contohnya kita sakit tangan, maka kita akan sakit belakang jasad kita. Kita akan jadi demam, kita jadi tak erak dan sebagainya. Begitu juga Rasulullah kata di antara orang mukmin. Sebab tu Rasulullah menasihati kita untuk kita bermuamalat dengan orang mukmin supaya juga kita bermuamalat dengan diri kita sendiri. Ma yuhibbu li nafsihi. Kita kepada diri kita tak usah zalim kepada orang. Barulah Rasulullah kata antaranya lagu mana? Untukmu ni menghormati antara orang mukmin, untukmu mencintai orang mukmin antara satu, la yazlimuhu, la yudkhilu alaihi dararan. Jangan pernah zalim kepada orang. Kita ada zaman kita macam mana orang mukmin dia boleh kata mukmin tapi dia zalim dengan orang. Zalim ni nampak macam besar sangat dah. Zalim perkara mudah, sekecil-kecil mudah. Kita gila handing kereta kita di jiran, di tanah jiran. Tu menzalimi akan harta dia. Kita minta izin tak? Tak minta izin. Kita tak nampak zalim tu tu. Fitnah begitu begini. Hak tu hak besar. Hak zalim ni boleh jadi sekecil-kecil kita ambil hak orang. Hatta dalam kitab contoh Babul Ghasab. Ini kalau kita belajar fiqh kita nampak Babul Ghasab. Dalam Babul Ghasab disebut contohnya ada seorang dia duduk di saf yang pertama. Dia duduk di saf yang pertama. Kita pun kita nak tanding dengan dia, kita nak juga saf pertama, kita tarik dia. Tubik daripada saf dia. Halal ke haram? Nak tanya. Haram. Lipa, kita letak dah tempat ada lipa di masjid tu. Kita pun kita biasa parking lipa sini. Kita tengok ada lipa, kita kuih lipa dia, kita letak lipa itu. Halal ke haram? Jangan nampak benda zalim ni benda besar-besar luar tu. Hak tu jolah dah mimbabil aula. Ada benda zalim hak kita anggap mereka kecil-kecil yang ni. Sehingga dalam kitab disebut kita parking tengah jalan tak? Kita parking punggung kereta kita tu behel jalan orang. Halal ke haram pun nak tanya. Sebab tu dalam kitab sebut contohnya apa? Kalau budak kecil berada pada saf pertama, tak boleh kita tarik dia turun bawah. Haram. Sebab apa haram? Menzalimi akan dia. Sebab tak pernah disebut bahawasanya budak walaupun dia belum lagi balik, dia tak boleh berada di saf pertama. Tak pernah disebut. Cuma kalau dia mari tu dia mari dengan orang dewasa, maka susunan dia berada di belakang. Tapi kita sebut dah sepelek, sebut lalu dah. Kalau dia masuk dah sah tu tak boleh kita tarik. Kalau dia tak masuk lagi sah, baru kita letak dia di belakang. Tapi kalau dia masuk dah sah, kita ada budak-budak kecil mari duduk di sah depan. Kita kata, budak ni tak boleh duduk belakang. Haram. Lepas tu marilah takwil salah dalam masyarakat kita katanya budak ni dia belum lagi sunat ni, dia pegang najis ke apa, dia tak boleh. Kita cek kau, kita buka luar dia, kau dia tak basuh kecing bersihnya. Ni tak ada disebut dalam kita. Tapi nak oyak ambo nak oyak. Contohlah kita kata kita zaman ni orang duk letak banner tu. Kita apa banner tu pada tanah orang? Halal ke haram ambo nak tanya? Halal ke haram? Pas kita buat dulu sekala tak? Halal lah aku.
Halal lah. Halal apa lekuk kita lah. Halal cerah mana? Mata kalau kita nak nego, kita pergi letaklah banner di tanah orang. Kita minta izin tak nak letak banner tu. Minta izin tak? Halal ke hari? Sebab itulah, belum ni kita berhadah bak dara. Dalam ni Rasulullah tekan sekali lagi. La yudkhilu alaihi dararan min nahwi nafsi. Jangan penuh diharamkan. Bila mu kata mu ni ikhwan dengan orang Muslim yang lain, tak boleh mu masukkan orang Muslim yang lain tu dara walaupun sedikit. Dara tu lagu mana? Berlaku pada diri dia. Au dinihi, ataupun berlaku pada agama dia. Macam kita bahas macam soft tadi. Au ardihi, ataupun berlaku pada kemaluan maruah dia. Ataupun pada harta dia. Pakir kita banyak mana kita menzalimi harta orang? Banyaklah. Tak kira sosok, terlalu banyak lah kalau hamba nak wayak sosok. Cara orang menego. Kalau orang lipat. Pak kita nak kata kita ni layak masuk syurga. Na'udzubillah min zalik. Jauh lah. Subhanallah jauh. Ingat baik deh. Ingat baik. Zalim ni sangat-sangat. Hamba sangat-sangat tekek ke. Biarlah orang nak kata. Lagu mana pun sekali. Benda ni sangat-sangat perlu. Kita tahu kita tak boleh menzalimi. Mimbabil aula lah kalau kita menzalimi akan ahli keluarga kita. Lebih-lebih utama lagi lah. Kepada adik-beradik kita, kepada anak kita sendiri, kepada ibu dan ayah kita sendiri. Kepada orang lain pun tak boleh. Bahkan Rasulullah kata lagi mana? Sikit lagi deh. Minta izin. Sikit ya. Wala yakhzulhu. Tak boleh pula Rasulullah kata mu tinggal, mu memungkiri ataupun mu ni. Bahasa Inggerisnya betray. Bahasa Melayu yang apa? Ada orang tahu tak? Wala yakhzulhu mana kata kita tinggal. Kalau kita tengok seorang tu dalam keadaan susah, kita buat bodoh. Apa sebut dalam bahasa Melayu? Hangpa pun tak tahu. Mana kata yakhzul ni, khazal ni mana kata kita tengok seorang dalam keadaan susah. Kita pun buat bodoh. Biar dia tu bukan aku. Tak boleh. Hukum dia adalah haram. Bahkan dalam hadis Rasulullah kata lagu mana? Kalau orang tengok seorang tu dalam keadaan kezaliman. Seseorang tu tengok seorang dalam keadaan kezaliman. Kita buat bodoh. Kita banyak-banyak buat bodoh selagi mana tak memudaratkan diri aku, aku lah. Selagi mana tak memudaratkan diri aku, mu hak buat masalah, bukan aku buat masalah. Tapi kita tahu dia dizalim. Kita tahu kita sepatutnya, sebab tu dalam agama kita bila mana kita melihat akan kezaliman, kita yang sepatutnya menjadi saksi. Tapi kita petai lagi tak hadir saksi tu, muka kita takut. Dan ingat baik. Ingat baik. Hak ni lah selalu disebut berkenaan dengan karma. Tu tak karma tu tak ada dalam agama kita, tak ada. Memang tak ada. Tetapi dalam hadis Rasulullah ada menyebut. Kalaulah seorang tu man uzilla indahu mu'min. Kalau ada seseorang tersebut yang mana di sisi dia tahu ada seorang mukmin itu dihina. Dengan bermaksud dizalimi. Falam yansurhu, dan dia tak bantu. Wa huwa yaqdir, dalam keadaan dia mampu menolong. Ay yansirahu, dia mampu menolong. Azallallahu ta'ala ru'usal khalaiki yaumal qiyamah. Allah akan cok dia nanti di akhirat. Mu ni adalah orang yang paling teruk sekali akhlak dia. Kita tahu, kita baca hadis sebelum daripada ni, kita nak bahawasanya Rasulullah kata orang yang paling bersama dengan Rasul adalah ahsanul khuluqa. Orang yang paling baik sekali dari segi akhlak dia. Yang itu akan bersama dengan Rasulullah. Tapi janji Rasulullah dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, orang yang tak menolong orang Muslim dalam keadaan dia mampu menolong. Dia mampu menolong. Tapi dia buat dok, biar dia. Buat dok. Kita kan banyak kan? Kita kan banyak. Kita tengok orang. Kita banyak lah. Bapak kita ni banyak benda-benda lagu tu. Dia, aku, dia. Tapi hamba tak nafi lah. Ni dalam hadis ni dia tak kait. Bahawasanya kita mampu. Kalau kita tak mampu, kita perlu ada emergency, tak apalah. Sebab tu hamba kata, berdasarkan kepada zahir, kita apa-apa hak mari masjid ni, kita tak banyak mana manfaat kita.
Kita kena terima benda tu. Sebab qadar manfaat kita di masjid saja. Tapi manfaat orang yang berada di atas jalan raya tu, yang pakak tolong bila berlaku aksiden, manfaat pokok tu lagi besar daripada kita. Sebab apa? Lam yakhzulhu. Pok dia tu tak meninggalkan orang dalam keadaan kezaliman. Bahkan mungkin pokok dia tu boleh masuk syurga Allah disebabkan oleh amal ibadat mereka menolong orang Islam. Adapun kita hok mari masjid ni kita tak mendengar orang aksiden, kita tak akan tolong dah, muka kita tak mendengar. Tapi kadang-kadangnya orang yang mari masjid ni kadang-kadang rasa dialah hok paling baik sekali. Dialah hok paling banyak amal ibadat sekali. Hatta kalau hok menolong tu adalah fasik sekalipun. Dan kita tahu, kita ada hadis berkenaan dengan seorang penzina yang menolong akal anjing, beri minum, kemudian Allah bagi mereka dia tu masuk syurga. Tapi bukan kita lah, bukan nak kata mu kena jadi penzina, mu buat baik akan masuk. Tak, nak royaknya orang kata apa, daripada heboh kita menolong orang tu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang akan datang nanti. Man nafasa kurbatan min kurabid dunia. Akan datang nanti. Cuma nak royak kalau kita tu mampu menolong, kita buat dia, bukan aku. Masalah dia. Bukan masalah aku. Allah akan cok kita nanti di akhirat adalah orang-orang yang paling teruk sekali akhlak. Wala yukzibuhu ila akhirih, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bisawab. Itu sajalah untuk malam ni. Nanti kita sambung pula pada perbahasan yang keseterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.